Orkestra Cina Moden atau dikenali sebagai Hua Yue Tuan merupakan ensemble muzik yang menggabungkan ciri-ciri muzik Cina dan Barat. Pada awal kurun ke-20, kembalinya pelajar Cina yang melanjutkan pengajian dalam bidang muzik di Eropah ke tanah air mereka membentuk sejenis orkestra yang unik. Tahun 1930, bermulanya orkestra moden di negara China. 1960, orkestra Cina moden mula bertapak di Malaysia. Kedudukan persembahan: depan sekali konduktor, belah depan kiri kanan alat muzik tiupan, belah kanan alat muzik tiupan, belah kiri pun alat muzik tiupan, tapi belakang alat muzik ada perkusi. Tengah dia alat muzik dipetik, belah kanan ada perkusi dan belah kiri ada alat muzik yang digesek. Elemen muzik menggunakan skala pentatonik dan alunan melodi dalam gaya dipengaruhi oleh muzik Barat. Lepas tu elemen muzik dia selain melodi ada ekspresi dan juga irama.